ayah. Raikal tak nak Mama risau. Dah lah Mama risau pasal Papa Armin. Saban Papa. Papa. Tak habis-habis dengan Papa tu. Raikal cuma ada seorang ayah je ni. Abah ni ayah Raikal. Tapi Raikal sayang Papa. Sayang Papa. Aku lempang kamu budak Nan. Dah, mari ikut Abah balik. Oh lah. Biarlah urusan saya dengan anak saya. Sibuk sajalah makcik ni. Apa masalah engkau ha? Apa paksa cucu aku? Tak boleh, jangan masuk campur urusan anak beranak ni. Okey, itu dia episod ke-25 drama bersiri Bahagia Yang Tak Tertangguh, episod ke-25. Kalau korang tengok dalam episod kali ni, Zakwan dia macam lagi dia talak. Dia tiba-tiba nak kahwin, tak kahwin dengan Hana semula. Pujuk dengan jambangan bunga, tapi kena lempang dengan Hana. Dalam masa sama, dia mula jadi macam hostile lah pada anak dia sendiri. Macam korang tengok dia, Haikal nak ambil anak dia daripada mak mertua dia rasanya. Mak mertua dia sampai mak mertua dia, bukan mak mertua dia, bekas mak mertua dia dah. Dia bagi amaran kalau Zakwan terus-menerus macam nak rampas anak dia, nak ambil anak dia, dia akan jerit satu taman sampai semua orang berlasah Zakwan. Macam tu sekali lah ke Zakwan punya desperate. Lepas apa yang berlaku pada rumah tangga dia, lepas dia marah dengan Kak Ju dia, banyak benda lah yang berlaku dekat rumah dia sekarang ni, sampai dia nak berbaik dengan Hana balik. Tapi dia berbaik dengan Hana tu, dia ikhlas ke semata-mata nak duit Hana? Sebab sebelum ni pun asyik dia tangankan, dia kakikan si Hana sampai dah jadi macam hamba abdi lah Hana dekat rumah tu. Jadi okey, jumpa lagi.